Dalam satu video bahasa Spanish, terdapat satu video yang bagi list kereta yang tak patut orang negara dia beli, and majority kereta dekat dalam list adalah kereta petrol macam Volkswagen Taos and Nissan Kicks. And dekat komen ramai setuju, and beberapa komen tak nak langsung dah kereta petrol sebab senang dengan EV. Tapi persoalan sekarang, perlu tak kita pilih power unit yang lebih baik? Atau sebenarnya dua power unit ni boleh coexist atas pilihan individu? Kita sekarang tengah menyambut revolusi EV sebab ini power unit moden dekat dalam dunia otomotif. Tapi teknologi internal combustion engine ataupun ICE masih lagi ada peranan yang penting. Pada sesetengah orang, ICE ni dah kuno and EV adalah masa hadapan. Tapi realities, dua tech ni jauh lagi seimbang and ada kelebihan masing-masing. Yang ramai tak tahu, walaupun nampak macam mahal dekat harga kereta dengan harga bateri, EV sebenarnya ada penjimatan kos operasi yang ketara. Kita boleh charge dekat rumah, kita boleh charge dekat public charger. Kalau sangkut dekat tempat tak biasa, kita boleh emergency dengan 3-pin plug, and dengan bantuan tarif perumahan, kos harian memang murah daripada petrol. Ini adalah BYD atau 3, antara EV popular dekat Malaysia. Untuk operation cost, kereta ni digunakan 8 sen per kilometer bila kita guna tarif elektrik rumah pada anggaran 50 sen per kilowatt hour. Ini pula Pro 2 Myvi King, pakai petrol and ada penjimatan minyak yang relatively baik lah, and still menelan kos anggaran 13 sen per kilometer dengan RON 95 subsidi RM2.5. Maksudnya untuk running cost alone, EV 38% lagi jimat dengan acceleration jauh lebih tinggi dekat BYD atau 3. Lepas running cost, kita ada maintenance. Motor elektrik ada moving component yang jauh lagi kurang daripada internal combustion. Tengok dua movement cross section ni. Dari dua movement ni, engine gerakkan belting, shaft, piston, transmission lagilah kompleks. Motor elektrik dia lebih straightforward dengan kuasa datang direct daripada bateri. And daripada report survey, EV owner ada 50% penjimatan cost service untuk jangka masa 5 tahun pertama. Pertama sebab bateri tak tukar lagi. And dengan penggunaan EV secara urban, which is habitat sebenar EV sepatutnya stay lah, ini akan membantu daripada segi pecutan responsif pada pemandu and mengurangkan pencemaran bunyi untuk environment yang sedia ada bising. And mustahil satu benda tu perfect, tak terkecuali EV. And masalah datang bila kau drive jauh. Majoriti negara dekat dunia termasuklah Malaysia, dia ada masalah infrastruktur luar bandar. And ini kali pertama saya sebut infrastruktur luar bandar, sebab bandar utama dekat Malaysia dah improve pada EV. Story time! Aku as automotive presenter kan, majoriti car brand dia akan buat kerja lah dengan kita. Dia akan loan the car untuk kita review, dia bagilah seminggu, sebulan, termasuklah EV. So aku pun drive lah merata dengan kereta ni semua, termasuklah Genting and Cameron Highland. Aku bawa EV ke Cameron, and dalam otak aku kan, okay, charge dekat tapah, so naiklah Cameron. So naik Cameron tak adalah goyang sebab nak cari kat mana lagi kan. And sampailah tapah, arena besar-besar, charger 2, and tengah charge pun dengan kereta EV lain. Kereta petrol 2 minit isi jalan lah. Ini takkan nak tunggu kereta tu 2 jam. Aku pun drive lah slow, tinggal lah naiklah Cameron tu gagah, sampailah tinggal 40% kat atas tu. Charge lah dekat sana sampai penuh. Lepas 3 hari nak turun, okay, plan charge tapah southbound, charger ada. Tapi masalah lain pula, kereta aku EV maximum charge dia 80 kW per hour je. Charger yang tu pula fast DC 150 kW per hour. Cocok 8 kali tak nak masuk, tak compatible. Dengan tu aku pun drive lah slow lagi sampailah kat rumah balik. Sampailah Pereda Mall, jumpa 22 kW per hour. Itulah kisah seram dekat dalam hidup saya. Sakit kepala. Dari government planning, MITI dia ada sasaran 10,000 charger by 2025. And kita sekarang 3,500 unit charger. So nampak mustahil lah, dah bulan 11 dah ni. Tapi kita as rakyat, kita boleh tengok lah apa plan dia. Sebab untuk kereta petrol, kita ada 35,000 nozzle seluruh Malaysia. Itu pun time raya jam. And perbezaan ni bukan pasal jumlah unit je. And aku percaya yang jauh di lubuk hati korang tu ada terfikir. Tapi tak ada orang pula nak cerita secara masses. Pengisian petrol dia ambil masa kurang 5 minit. Kereta saya tak sampai 30 saat sebab isi RM9. Punyalah singkit sampai nak round out RM10 pun tak ada. Tapi DC charger, namalah fastest charger ke apa, fast
terpaling fast. Still tak dapat 30 saat. Mention 10 minit 10% ke 80%. 20 minit boleh full. Itu adalah fast charger yang berkos jauh lebih tinggi daripada minyak petrol yang obviously dah hilang purpose dia. So beza dia, charge ni dia ada harga murah, ada harga mahal. Tak macam petrol. Gitu je. Pemex kata petrol tu harga, semua murah. Pemex kata petrol nak harga, semua jadi mahal. Dia tak ada kompromi. Dia balun-balun semua. And untuk part 2, kita nak discuss pula keadaan petrol dan mungkin diesel sekali bila EV dah masuk dekat dalam scene otomotif Malaysia untuk topik kali ni. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Nak tengok artikel baca dekat zakirin.my. Saya Zakirin, jumpa lagi lepas ni. Bye bye.